Satu minggu 3 kali. Selasa, Rabu, Khamis. Satu kan? Kedua. Tak dulu kan? Mesti ada yang cuba tarik ni. Nah, putus kepala. Putus telinga ke tak? Ni putus bahu Dia cuba tarik kat sini kan. Putus. Mesti ada kaki dia. Simpan dulu. Ni saya nak pergi sana dulu. Lepas tu nak pergi sekolah, main bola, pergi raya, pergi kampung. Nak dia buat kerja ni. Dia betul. Dia lah. Macam kalau nak kerja ada ni. Jadi tak ada aku. Dia buat ni. Dia banyak dah. Yelah, duit dia kan duit kita kan. Kan duit kita duit dia duit kita kan. Dah jumpa kaki. Nampak tak? Dah jumpa kaki. Siapa dah ni dia nak cuba nak mengambil. Tak apa, kena suruh. Macam nanti ada yang cuba-cuba kan. Siapa nak tarik. Kita saltik kan. Ya, kita simpan pun hanya untuk orang lain, untuk keluarga juga kan. Nak cakap apa? Nak dekat you sekali tak? Ya. Tabung ni waktu dimulakan bulan Januari. Ya ke Januari? Bulan Januari lah, lebih kurang bulan Januari lah. Asalnya sebab kalau nak simpan duit kat tangan, nak simpan duit dekat bank asyik short je. Serian duit ni lebih kurang macam setiap hari tu just letak je kat situ. So macam anggap benda tu macam tak nampak, tak ada. Sebab bila hujung tahun boleh buat aktiviti pasal tabung macam ni, supaya ada benda yang nak buat ke boleh backup lah dalam masa yang lain. Sebab kalau contoh nak guna untuk anak sekolah ke, tiba-tiba tak cukup, boleh lah guna duit ni juga. Ataupun nak pergi jalan ke. Sebab nak menyimpan memang payah sebenarnya. Kalau setiap bulan tu kalau nak simpan, kalau tak ada disiplin memang payah. Ini salah satu cara dia lah untuk orang yang susah nak mendisiplinkan diri simpan dalam bank.
Cuma warna dia lah bertukar-tukar daripada warna merah, warna hijau, warna merah, jadi warna kuning. Lepas ni dia jadi warna biru, warna hijau kilat ke. Akan datang lah untuk next year ni, 2025. Banyak juga nak susun ni. Kan macam kejap sikit je. Setahun punya bulan lepas tulas. Bukan lepas raya ke simpan? Tahun Januari. Ya ke? Bukan lepas raya ke? Raya tu tahun yang sebelum tu. Oh. Tapi yang tahun ni tak ada tambah-tambah. Maknanya satu hari maintain satu je. Satu hari. Bukan ada 2 keping ke? Satu. Mula-mula macam berat tu nak simpan. Sebelum ni ada terinspirasi daripada sesiapa ke? Inspirasi daripada seorang Seorang brother tu. seorang brother tu. Sekarang dia tak buat lagi dah benda tu. Ya ke? Tak tahu dia buat, tapi dia macam tak buat video macam tu. Tapi yalah, dia meninggalkan cara lah untuk buat salah satu cara dia buat. Dia nak menabung lah. So dia tak menabung lah. Siapa nama dia? Orang tu pun dah tak nak berkontak dengan kita. Ya ke? Ada lah kalau kontak tu ada lah, tapi macam tak ada just kalau nak cakap tak ada lah. Kalau nak kontak boleh je cakap. Nanti kalau post tu boleh lah letak kat dia apa, bukan hashtag apa tu, untuk kredit Kredit lah. kredit thank you untuk dia. Yelah, ada orang simpan RM1, ada orang simpan RM5 kan, ada orang simpan RM10, ada orang simpan RM20, ada orang simpan RM50. Ikutlah kemampuan masing-masing. Mana kalau mula-mula dulu simpan RM5 juga, RM5 lepas tu naik RM10. Nak sorot 5 keping boleh tak? Nak sorot pun tak sampai hati weh. Duit orang bukan duit kita. Satu waktu nak simpan tu kena cari duit yang cantik sikit. Sebab dia nak duit tu nak kena bertahan selama setahun. Oh ya? Kalau cari duit yang lembik-lembik, jadilah macam ni. Hasil dia kalau duit tu lembik-lembik. Oh ya. So koyak ni nak buat apa ni? Simpan lah benda-benda lagi lah sampai Putus. sampai tamat. Sikit lagi sampai tamat. Ni tabung ni kos dia RM2.40 dekat kedai Eko je guys. Kalau macam ni dia tak boleh nak buka. Bila kita dah buka, kita dah malas nak simpan balik dalam tabung yang sama. Boleh lah guna lagi. Dia dah tak ada feel lah sebab dia dah pecah. Gitu. Okey. Oi, alamak. Ni nak bengit. Nak pilih dulu tak? Nak masih lagi susun dan bergambar. Sebenarnya saya sendiri tak simpan duit tau. Dia yang ajar simpan duit. So saya tak ada ni aktiviti pecah tabung lah. Tak ada kan? Tak ada. Saya tak simpan duit. Pakai duit dia je. Kita
Dia sesi mengira pula. Ni? 40 ni. 175. Kira lah. Kenapa ni? Mana duit ni? Ni tak sini. Mana tadi? Tak sini, tak sini. Ni tu. Okay. Okay, alhamdulillah inilah hasilnya. Untuk apa? Untuk beli baju, untuk pergi baju raya, untuk jalan-jalan, untuk balik kampung. Untuk anak sekolah. Macam mana kat belakang? Cuba kira lagi. Ni, bahagi nak kira macam mana? Maknanya 175 hari Kejap. simpan. Ini satu hari 175 hari. Kejap nak kira Selasa dan Khamis kan. 3 kali 4, 12. 12 kali 12. 144 hari lah. 175. 144 kali 20. 2008. 175. Satu hari satu. Tolak. Berapa ni? 3.5. Oh, dah ada 620. Bahagi 20. Ada 31 hari ni. Extra day ni simpan. Hari Ahad. Hari Ahad. Okay. Kau boleh dah start menabung. Pada orang nak menabung tu. Ni ada nasihat dia ni. Menabung sikit-sikit. Berapa tadi? 175 kali 20. Ni. Taklah situ. Kita take pictures. Tak ada love ke? Tak ada mini love. Alhamdulillah. Sini lah mini love. Nampak tak ni Papa simpan duit ni dah buka tabur ni Lepas tu tengok ni Boleh. ada aktiviti mencuri. Cubaan mencuri. Habis koyak duit. Yelah, Tak dia tahulah cuba ada curi orang daripada yang cuba nak curi duit. Tak buat. Ada budak nakal. Tebal.